apa yang aku nak sampaikan, aku dah sampaikan. Set the pace when I'm running. I always take it running. I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always thankful. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube Kaki Speed. Okay, so hari ni aku menuju ke Yasan Rap Studio. Dengar-dengar kancing kura-kura kita dah nak siap. Tak tahu dah siap ke belum siap. Tapi aku pun dah rindu dah sekian lama dia bertapa dekat kedai Yasan kan. Alright. Macam korang tahu, kita hantar rap itu hari sebab kancing kura-kura ni kita nak bagi kat korang untuk lucky draw. So kita rap kali ni, kita tak rap colour lain, kita rap balik colour baru. Cuma Yasan cakap dia akan ubah sikit design dia. So aku pun tak tengok lagi. Jom kita sama-sama pergi tengok design baru. So kita dah sampai dah area Shah Alam ni. Ni masih under Shah Alam U12. Okay, so kalau korang nak datang sini, korang search je lah. Aku pun tak berapa familiar kawasan ni kan. Aku tahu Shah Alam je. So kalau kau nak datang ke Yasan ni, korang search je Yasan Rap Studio. Sampailah terus betul-betul depan kedai dia. Kau tengok ada kereta awak due kat sini. Okay, so kita dah sampai ni. Jom kita masuk dalam. Dah siap Alamak, ni tinggal last lah ni? Last lah. Ikutkan tak nak pasang nama plate bang. Sebab nama plate macam tak sesuai lah. Biasa duduk kat US memang tak pakai plate depan. Tinggal letak bawah bumper. Buat yang jenis boleh pusing, boleh tak? Sap menyuruk kan? Alhamdulillah Alhamdulillah bang. Siap gak 3 minggu buat ni. 3 Lama dia bertapa kat sini Leceh, kereta ni leceh. Nak fikir idea lagi. Nak panggil tu, nak lampar lagi. Kan? Orang lain tak boleh buat pula kan? Tak boleh buat. Saya tak bagi bang. Tak bagi? Awak nak tampar pun tak bagi Tak bagi bang. Saya bagi dia tukang lap So kita ada awak kat sini. Awak pun ada ada bahagian juga kat sini Ada sentuhan juga Untung gila lah siapa yang dapat bang kereta ni. Kan kita tak tahu siapa kan. Tu lah, saya pun tak tahu. Tapi saya pun tengok, saya macam geram kat bang kereta ni. Tak kena dengan power dia. Tak pandang dengan kecil. So mana korang kalau teringin nakkan kereta ni, korang dah tahulah, korang pergi dapatkan absorber TEG cepat-cepat kan. Okay, so aku bawa korang pusing-pusing tengok. So color kita kekalkan color sama, oren biru. Cuma kali ni dia punya biru ni baby blue lah, cerah sikit. Okay, lepas tu abang tukar design abang. Design tukar. Ni kira satu dalam dunia lah. Satu dalam dunia tak ada Kalau tengok kereta race lain pakai design dia ni, dia tiru Kaki Speed lah. Tiru kat kispi je. Okay, so mata pun ada garang sikit sekarang ke dia ngantuk lah. Mata dah layu. Macam korang tahu sebelum ni, depan ni dia macam ada lain sikit lah, putih dengan biru kan. So sekarang ni kita dah tukar putih dia, lajak sampai ke grill okay. Lepas tu bahagian belakang pun birunya lebih. Lepas tu tulisan CS dia ni, tulisan CS ni dah lagi besar lah daripada sebelum ni. So dia dah lajak sampai ke bawah kan. So bahagian atas pun sama. Dulu ada oren kat tengah ni. So sekarang kita main putih biru lah. Okay, bahagian spoiler kita kekalkan warna oren. Ni pun sama. Cuma kita tambah tulisan Kaki Speed kat sini. Belakang dia macam ni lah, masih kosong, ada stiker TEG. So korang tengok macam mana, handsome tak handsome? Dia masih kekalkan identiti yang sama, cuma ada refresh sikit lah. Dia ada tukar design bagi nampak fresh sikit daripada sebelum ni. Okay, so tak lupa juga kita punya partner-partner yang menjayakan kereta ni, Dream Car Garage. Macam korang tahulah, ni caliper, okay, depan belakang, Randsmark bahagian interior kita. Lepas tu Haziq Autowork. Haziq Autowork ni yang buat enjin kita, overhaul balik semua. CK exhaust, buat exhaust. Lepas tu Abang Eddie Dyno tune balik kereta ni dengan Yasan Rap Studio ni. Inilah hasil dia, korang boleh nampak. Okay, so sekali pandang memang boleh cam lagi lah kereta ni. Cuma kata
betul ke kereta kaki speed ni kan? Betul ke kan? Tapi kita orang takut korang tak tahu ni kereta kaki speed. So semua kita tulis atas ada kaki speed. Okey, bawah pun ada kaki speed kan. Tamak betul kan, belakang pun ada. So memang tak salah kalau nampak tu memang betul lah kereta kaki speed kan. Saya dulu tak kenal kaki speed bang. Tak kenal Oh kesian tu. Nampak kancil ada tulis CS. Fikir Counter Strike bang. Aduh, habis siapa yang kenalkan tu? Saya kenalkan dengan ada seorang ni follower bang. Dia cakap bang ni kaki speed bang, famous dia orang ni. Oh bukan awak bukan awak yang kenalkan masa tu tak kawan lagi? Tak kenal. Okey, so macam ni lah bahagian dalam yang mana korang belum tengok. Tadi aku cakap Rainsmart yang buat. Okey, bahagian dalam ni lah. Kau tengok ni semua napa leather ni, semua dashboard kita dah balut balik. Kau takkan jumpa lah kancil yang sama macam ni punya design. Ni nampak ni, seat ada tulis kaki speed juga. Tamak tak tamak kan. Okey, so setakat ni aku rasa memang tak ada kot kau nak jumpa kancil yang design macam ni. Color biru krim ni dengan corak-corak ni, ni aku design ni. Nampak? Kreatif juga kan. Alhamdulillah dah selesai dah semua. Kita berkampung kat sini berapa lama dah. Nak siapkan kereta ni untuk korang semua. Yang mana korang tak tahu lagi, yang mana tak tengok video sebelum ni, korang boleh pergi tengok video lama. Kita memang nak bagikan cekura-cekura ni kat korang. So cara dia macam mana? Korang kena pergi beli adjustable suspension dekat TEG. Okay, korang boleh beli dekat kedai sahaja. Maksudnya TEG Motorsport Taman Botan HQ dia, ataupun dealer kat Johor ke. Tapi tak boleh beli online. Online tak kira, tak dapat tiket. Okay, kalau korang beli model CS1, korang akan dapat 1 tiket. Kalau SS1, korang akan dapat 2 tiket. Alright, so selain kereta ni, kita ada kereta Veron Kong juga untuk grand prize dia. Kereta Clisser YRV TR, okay, livery spoon. Korang boleh check out dekat page TEG Motorsport, korang boleh nampak kereta dia. Alright. Oh, dia dah duduk dah kat kursi nakaisan dia. Okay, so terima kasih banyak-banyak bang. Sebab dah bertungku lumus siapkan kereta ni walaupun busy. Kita deadline rapat kan. Terima kasih juga sebab korang bagi saya peluang untuk berkarya. Bagi saya ni satu karya lah. Siapa yang dapat kereta ni, dia dapat satu karya saya yang one of one, yes. Tak ada tiru orang. Mana semua idea saya. Yang pasang saya seorang yang pasang. So kalau korang nak bayar mahal. Okay, so kalau katakan orang kat luar sana, korang nak buat rap, okay, korang boleh datang, korang boleh Roger dulu, kita akan letak nombor WhatsApp dekat pin komen. Macam biasalah, korang pergi nak tanya harga ke. Tak semestinya full rap atau livery. Korang nak partial rap, nak delete chrome, dia paling suka lah. Awak paling suka delete chrome? Saya punya, saya punya perantis. Perantis Perantis Lapis. Dia ikut apprentice. Okay. So kalau korang nak delete chrome ke, nak partial rap, nak rap carbon, nak rap apa lagi, tak kisah motor ke, kereta ke, boat ke, janji boleh lekat stiker, saya lekat bang. Kan. So rasa-rasa kalau muka nak tampal carbon fiber punya effect pun boleh lah. Boleh. Kalau kain kapan tu boleh tukar stiker, saya buat. So semualah macam signboard ke apa kan, kalau nak kan. Banner, banting kan, basikal ke, apa-apalah yang kau rasa kau nak rap. Tapi pun saya bawa. Kau boleh Roger dia. Sebab sebelum ni aku pernah nampak dia rap lori so lori kalau kau ada macam nak iklankan ke, caravan, kau boleh Roger lah. So macam aku tak delete chrome. Kita kita kena chrome kan, nampak? Door handle chrome, ni chrome, lagi apa, side mirror chrome, kan, exhaust chrome, grill chrome. Kalau kereta-kereta baru semua dia nak delete dah semua. Memang trending lah pasal. Trend zaman sekarang. Sebab tu perasan ada setengah-setengah manufacturer kereta baru, dia keluar baru je dia memang dah hitam. Sekira sport trim lah kan. Macam kalau BM, ya M Sport dia hitam. AMG hitam. Kan. Myvi tak ada So Myvi kau kena datang jumpa dia orang, kau delete lah apa benda yang kau nak delete kan.
so kita belanja bunyi sikit. Macam ibu. So aku dah bawa korang keluar, tapi sayang dah malam. Kau tak nampak, cuma malam adalah cahaya lampu ni. Kau tengok malam mungkin colour dia lain sikit, nanti siang colour dia lain. Okay, so kita belanja korang dekat luar sikit. Macam mana colour dia? Ada steam, tak ada steam, kan? Okay, so macam ni je lah. Aku dah, apa yang aku nak sampaikan, aku dah sampaikan. So kita tak cerita banyak, korang tunggu next video. Nanti kita akan update lagi pasal kancing pura-pura ni. So banyak lagi kita punya FC Type S, FC Type S, Type sedan pun tengah progress lagi. Okay, so kita nak terima kasih banyak-banyak dekat Abang Yasan kita. Sama-sama. Okay, dengan awak lagi sekali. Okay, terima kasih banyak. Okay, korang jangan lupa kasih follow. Diorang ada TikTok, Facebook, IG, semua Yasan Rap Studio. Kalau korang minat Myvi G3, korang nak tengok konten-konten awak, ni orang lama, dia buat YouTube dulu. Dia ada YouTube, TikTok, semua ada, korang boleh tengok, kan? Alright, so kita tak cerita banyak. Yang mana belum subscribe, kasih entaklah laju. Dan nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.